Berbeza pesta air yang diadakan di negeri Kedah, yang diadakan di Wad Siam dan hanya terbuka kepada masyarakat Siam sahaja. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini negara dikejutkan dengan satu budaya asing yang dibawa masuk ke dalam negara. Kita dikejutkan dengan satu pesta muzik air yang diadakan di Bukit Bintang, Kuala Lumpur pada 30 April hingga 2 Mei baru-baru ini. Kami pemuda PAS kawasan Sungai Petani membantah pesta ini diadakan di negara ini dengan 3 hujah. Islam melarang hiburan yang melampau sehingga kan tidak ada batas pergaulan di antara lelaki dan juga perempuan. Berbeza pesta air yang diadakan di negeri Kedah, yang diadakan di Wad Siam dan hanya terbuka kepada masyarakat Siam sahaja. Tidak mencampur di antara orang Islam dan orang bukan Islam. Hujah yang kedua ialah mereka menganggap bahawa berjuta-juta duit yang akan masuk ke dalam negara dengan adanya pesta air ini. Tetapi sebaliknya, matlamat yang mereka lakukan ini tidak menghalaikan cara. Apa yang mereka adakan program ini, keberkatan di sebuah negara itu akan hilang. Contohnya, ketirisan yang akan berlaku di dalam negara. Ramainya pemimpin-pemimpin yang ambil rasuah. Di situ juga akan berlaku yang ketirisan. Yang selalu terjadi ialah bencana alam, yang apabila sebuah negara itu Allah Ta'ala murka, maka bencana itu dia akan jatuh pada seluruh yang duduk di muka bumi ini. Hujah yang ketiga, kita tak mahu program ini menjadi satu budaya dinormalisasikan di negara kita. Banyak lagi program-program yang bermanfaat untuk menarik minat anak-anak muda. Contohnya program yang boleh meningkatkan kesihatan untuk anak-anak muda. Kita boleh buat faran dan sebagainya. Daripada sifat rohani, kita boleh buat kedah berselawat contohnya. Ini program-program yang menarik minat anak muda. Kesimpulannya, kami selaku pemuda PAS kawasan Sungai Petani dan anak muda berharap Perdana Menteri, Menteri Pelancongan mengambil cakna perkara ini. Perkara ini juga telah dibantahkan oleh masjid-masjid sekitar Bukit Bintang dan juga Jawi, wilayah persekutuan telah membantah perkara ini. Jadi kita mengharapkan Perdana Menteri, seorang Muslim, seorang Islam mengambil berat perkara ini di masa akan datang.